Assalamualaikum semua. Gambar yang saya share ni ialah kisah seorang penyokong di Brazil. Nama dia Thiago Reck. Masa Februari 2012, Santa Cruz, kelab kecil dari Brazil, bermain away lawan gergasi Grêmio. Grêmio ni ex-kelab Ronaldinho. Thiago masa tu dia wartawan, umur dia muda lagi 23 tahun. Dia pergi ke stadium and dia find out dalam stadium tu fan Santa Cruz disorang je. Yang best moment ialah masa Santa Cruz score goal, Thiago dia bangun, dia bersorak seorang diri, and then camera TV tangkap that moment. Gambar dia duduk seorang jadi viral seluruh Brazil sehingga dia digelarkan the loneliest fan. Ialah masa tu Santa Cruz kalah 4-1, but kat situlah segalanya bermula. Setahun kemudian Thiago ditawarkan kerja dengan kelab. Dia berhenti jadi wartawan, tapi punya minat, punya gila, dia buat semua kerja. Marketing dia buat, cari sponsor dia buat, urusan harian dia buat. And masa umur dia 27 tahun, dia jadi presiden kelab secara sukarela. Tapi ialah kelab miskin, hutang banyak, sampai Thiago kena guna duit sendiri, pinjam duit family, dan of course lah akhirnya dia burn out, dia undur diri. And then 2018 Santa Cruz jatuh ke division ketiga. Kelab pun dah hampir mati. Dan Thiago ditawarkan peluang kedua. Sebab kali ni dia belajar. Dia tak kejar player-player yang ada nama-nama besar. Tak ada, sebab dia tahu tak ada duit. Sebab dia bina kelab berasaskan komuniti dan keuangan stabil. Dia guna pemain tempatan, dia buat kontrak jangka panjang, cari sponsor kecil tapi konsisten. Dan daripada situ dia mula membina kepercayaan orang sekeliling. Dan hasilnya 2020 Santa Cruz menang Copa FGF, trofi besar pertama kelab dalam tempoh 107 tahun kelab. 2021 naik ke Division 2, 2020 dia orang menang Division 2 melalui penalti. Dan dia orang kembali ke Liga Utama Negeri selepas 10 tahun. And kali ni Thiago dia tak menangis seorang diri lagi dah. Stadium masa tu penuh, penyokong ramai, kelab dah mula start hidup balik. Bagi saya cerita ni bukan sekadar cerita di Brazil sebenarnya. Itu kita boleh tengok reflect kita dekat Malaysia ni. Sebab kelab dia tak hidup sebab menang je. Kelab dia akan hidup bila ada fan yang bersama-sama waktu susah dan senang. Sebab masalah kita kat Malaysia ni, kita kurang kesabaran untuk membina secara perlahan-lahan. Semua nak instant, semua nak cepat. Actually bukannya kita nak semua fan jadi macam Thiago, jadi nak berebut nak jadi presiden. Tak perlu pun. But the support yang kena ada tu mesti konsisten dan berterusan. Cukuplah kalau always go stadium, beli tiket, support masa game, beli merchandise original, beli jersey ori, bukannya ciplak. Sebab benda-benda semua ni adalah income untuk kelab supaya kelab boleh terus grow. Okay, apa yang kita belajar dari kisah Thiago Reck ni simple. Kadang-kadang seorang penyokong yang setia masa susah lebih bermakna daripada ribuan yang muncul hanya bila pasukan menang, ataupun yang kita selalu panggil sebagai bangsa final. Right? Assalamualaikum.